Jeko tengah mengamuk lagi lepas dia orang keluarkan satu kereta ni ingat tak tahun lepas pernah ada satu fenomena yang mana ada satu bulan tu 2025 kan, Jeko J7 dia jadi SUV nombor 1 kat Malaysia ni, paling banyak dijual. Tak kira kalau korang berhenti dekat traffic light mana-mana kan, atas jalan ni kan, korang akan nampak sana Jeko, sini Jeko lagi, sini Jeko lagi, banyak gila. Dia tiba-tiba tumbuh macam cendawan tumbuh baru lepas hujan kan. Until hari ni, minggu lepas, Alim Asri dia ada pergi satu launch Jeko. Dia orang keluarkan adik yang lebih murah Jeko J7 tu, iaitu this one, Jeko J5 guys. Adakah ini akan jadi satu lagi fenomena? Dan hari ni saya tak nak cerita pasal benda best saja kan, bosan. Hari ni saya nak ajak korang kita sama-sama cari kekurangan kereta ni. Best tak? Kita cari kekurangan lah pula, asyik kelebihan je kan. Untuk kereta yang harga 108. 108 mungkin sebelum ni ramai yang nak ambil Jeko J7 tapi alamak tak sampai, kemampuan tak sampai lagi harga 140, 160 tu kan. Now, 108. Memang kebanyakan salesman kereta brand lain akan macam mana aku nak jual kereta aku ni kan. Yang mana sekarang tengah perang SUV segmen B, bukan perang US Iran SUV segmen B, iaitu Proton X50, Honda HR-V, Chery O5. Sekarang baru keluar Mitsubishi X-Force. Tahun lepas baru keluar Pro 2 Trust. Dan dikatakan ini adalah model SUV segmen B paling berbaloi sekali ada antara semua tu. Sebab harga dia punya bentuk dan package dia. So sama-sama kita cari kekurangan kereta ni, Jeko J5. Tapi bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni kan, baru terlintas dekat sini kan, welcome. Dan saya Nas Abdullah. Subscribe, tekan button subscribe dan tonton video ni sampai habis. So, let's go! Strategi, So we create. conquer. So ini adalah dia punya kunci dia. First kali kita tengok kunci dia, not bad boleh tahan. Jeko J5 kunci depan dan kunci belakang macam ni, tapi nampak ringan lah kan, rasa ringan sikit. Cuma daripada segi harga, kita nak bandingkan, nak telik, nak nilai sesuatu kereta ni, kena tengok dulu harga dia, iaitu 108,000, dan kita letakkan kereta ni dekat barisan kereta-kereta yang sekitar itu, barulah kita boleh nilai. Dan kereta ni terletak dalam B segmen SUV sama dengan Proton X50 dan Honda HR-V. Itu adalah benchmark kepada mana-mana SUV B segmen macam Chery O5. Banyak lagi lah kan. Yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter turbocharged 4 silinder 1.5 turbo dan dia menghasilkan 147 horsepower, 150 lah kan, dan 210 Nm of torque. Actually tak begitu tinggi sangat, tak begitu powerful sangat kalau dibandingkan dengan kompetitor dia, tapi boleh dikatakan di antara yang tengah-tengah. So tak boleh nak katakan itu adalah kekurangan. Nombor 2-nya daripada segi size, design. Korang tengok, ni orang dah boleh salah anggap jugalah kan, ni Range Rover ke apa. Come on, 108 korang dah boleh dapat kereta macam ni, besar. Kereta ni boleh dikatakan antara sebuah B segmen SUV paling besar dekat Malaysia, dan boleh dikatakan wheelbase dia, jarak di antara tayar depan dan ke belakang paling besar, lebih kurang 2620 mm. 2620 mm, sangat besar Kemudian kalau korang tengok daripada belakang, apa yang membuatkan kereta ni walaupun B segmen tapi dia jadi besar, dan memang besar bahagian dalam adalah bahagian belakang ni memang nampak cara Range Rover dia tegak kan. Dan boot space dia, ini satu bahagian yang wajib korang tengok kalau korang nak beli kereta apa-apalah kan. Dan boot space dia korang tengok besar gila Size dia lebih kurang 480 liter kalau tak silap saya. Dan jangan lupa 480 liter tu dikira hanya dekat sampai paras ini saja. Sebab by right atas ni tak boleh dikira lah kan untuk SUV. Tetapi kalau korang tanggalkan tonneau cover ni, actually korang boleh stack upkan barang sampai atas. Cuma by right tak boleh sebab dia akan menghalang cermin pandang belakang lah kan. So itu satu kelebihan dia lah kan. So boot space dia boleh dikatakan kalau korang nak letak stack up tu, barang-barang lagi besar daripada kereta biasa lah.
Dan sport rim didatangkan dengan saiz 18 inci 18 inci. Depan 235/55 R18. Belakang saya believe pun sama juga. Saya terjumpa satu kekurangan kereta ni yang mana kalau korang tengok nombor plate dia sengit. Kekurangan. So bahagian depan sama juga, bahagian lampu dia macam Velar dan dia ada waterfall grill dia panggil. Depan very simple dan belakang pun nampak very simple. Nampak dia punya design dia memang sangat-sangat Range Rover oriented. So kita nak tengok bahagian dalaman dia pula. Bahagian dalaman dia banyak gila kekurangan. So jom. Okey, bahagian dalaman dia. Lama korang tengok 108 korang tengok. Yes, dalam banyak-banyak SUV B segment, X50 pun bahagian dalaman agak cantik sebenarnya. Tapi yang ini Jayco J5 ni memang dia offer kecantikan yang agak berbeza. Kereta ni didatangkan dengan satu variant saja, iaitu yang ini. Harga memang 108 dan yang bestnya korang tengok dia ada sunroof guys. Sampai belakang. Okey, korang namakan satu kereta yang harga 108 dapat sunroof. Bukan, panoramic roof. Panoramic roof. Kereta tak silap saya yang paling rendah korang boleh dapat sunroof adalah Proton S70, tapi dia bahagian depan sajalah kan. Yang ni sampai belakang guys, sampai belakang. Gila Dan bahagian dalaman kereta ni saya dah telik-telik juga, especially bahagian steering korang tengok memang rasa premium. Ini tak pakai plastik murah guys. Ini bukan plastik murah Dan bahagian atas ni dia macam fabric, actually no, dia macam PVC tapi soft touch. Ini semua soft touch, korang boleh nampak. Dan satu lagi, korang akan dapat giant screen yang vertical kat bahagian tengah-tengah ni, lengkap dengan siap kereta ni ada ADAS 2.0 dan ada 360 degrees camera panoramic. Korang boleh rotate lah macam mana pun, dan kereta Jayco korang tak perlu risau pasal dia punya infotainment dia kan. Infotainment sebenarnya kat bahagian dalaman ni kita nak Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, yes ada. Dan satu lagi 360 degrees camera yang sangat-sangat power. Dan kelebihan Jayco J7 adalah daripada driving mode dia. Jom kita tengok. So yang ini ada 3 saja driving mode, iaitu normal, sports dan eco. Boleh dikatakan kereta ni bukan dicipta khas untuk off-road sangatlah macam Jayco J7. Lagi sesuai untuk drive dalam bandar. Dan kalau korang tengok meter cluster dia, okey, tak ada hood kat sini, tapi kat sini agak terang lah kan. Walaupun very simple tapi dia berbentuk digital dan bagi saya cukup nampak moden berserta gloss black dan finishing agak kemas. Dan kat sini korang tengok ada wireless charging 50 watt 50 watt, dan sini tempat phone holder lah. Bawah sini ada double decker. Okey, korang boleh letak barang, dan di sebalik skrin ni pun ada tempat letak barang juga. Cup holder dia diagonal dia menyerong sama dengan armrest dia juga serong ikut sini, dan kat sini ada tempat yang bertutup. Dan agak besar, agak luas, boleh katakan agak dalam. So cukup bagi kalau saya nak pakai, cukup. Satu lagi dikatakan kereta ni didatangkan dengan karaoke set, karaoke wireless microphone. So kalau korang jenis yang suka menyanyi kan, korang bolehlah memekak dekat dalam kereta sendiri kan, sambil pergi ke Langkawi. Korang bolehlah nyanyi dengan anak-anak korang. Sekurang-kurangnya boleh bantu korang untuk elakkan mengantuk drive jauh. So tapi benda ni dikatakan korang kena purchase separately lah kan. Boleh tanya kat showroom Jayco. Dan sampai ke pintu cuba belanja Daniel, belanja tangan sikit, tekan. So nampak agak soft touch. Situ ada brush metal punya material, dan door handle dia pun agak cantik. Dan kita nak tengok bahagian belakang pula. Jom. Boleh katakan bahagian belakang untuk SUV segmen B paling luas sekali sebab ingat tak tadi saya cakap dia punya wheelbase dia antara yang paling panjang. Bila wheelbase panjang, korang ada legroom yang lebih untuk bahagian seat belakang ni lah kan, sebab tayar dia jauh. Dan yang bestnya belakang ni memang boleh duduk naik 3 orang JB KL tanpa masalah. 3 orang dewasa macam saya lah kan. Korang tengok lantai dia pun agak rata dekat sini, so dia tidak berbonggol. Lepas tu aircon blower dia cuma satu je lah, gaduh sikit lah. Nanti kekurangan dia sama ada nak pergi sini atau pergi sini. Tapi untuk kategori B segmen SUV ada aircon blower dekat bahagian belakang ni. Untuk saiz kereta macam ni dah cukup. Dan ada satu USB port dekat bahagian bawah sini untuk korang charging, bukan Type C. Ini Type biasalah kan. Dekat depan tadi tak silap saya ada 2 Type C charging port. Daripada segi headroom sangat besar, okey, sangat luas. Kereta ni tinggi kan, nampak headroom dia memang didesign bukan nak tirus, dia design untuk macam nampak boxy. So ini result dia.
dan legroom sangat luas berserta dia punya angle sandar dia bagi saya tak terlalu tegak dan tidak terlalu terbaring sangat. Cuma kalau nak kata dia punya tight support dia sederhana, tapi definitely jauh lagi panjang benda ni daripada Mercedes C-Class. Seriously, W206 ke W205 ke kan, kalah dengan kereta ni Mercedes C-Class lah kan. Come on, C-Class pun dah boleh katakan C segment, ni baru B segment. So jom kita test drive kereta ni. Rasa dia punya engine, power ke tak power. Okey, sebelum saya mulakan drive ni, saya nak cerita sikit. Tadi tertinggal satu perkara, iaitu daripada segi dia punya telescopic steering adjustment dia. Ada telescopic atas bawah dan boleh tarik keluar. Lepas tu satu lagi, electric power seat dia boleh katakan beberapa arah. Tak banyak, mungkin 6-8 arah macam tu, tapi cukup. Daripada segi harga, korang bayangkan korang dapat kereta yang macam gini tapi lagi murah daripada Proton X50 Flagship. Proton X50 Flagship harga dia lebih kurang 113,000, yang ini 108, dan kereta ni lagi murah daripada boleh katakan urban Mitsubishi X-Force paling rendah 109, yang ini 108. Kemudian lagi murah of course daripada HRV, paling rendah HRV pun 115,000, dan lagi murah daripada adik-beradik tiri sebelah bapak dia iaitu Chery O5 111,000. Dan daripada segi kekurangan, banyak media mengatakan kekurangan kereta ni adalah daripada segi dia punya power dia, yang mana enjin tersebut hanya boleh produce lebih kurang 147 horsepower dan 210 Newton meters of torque. Memang agak kecil sebenarnya untuk zaman sekarang punya kereta. Tapi atas jalan raya yang sebenar, langsung tak ada lag Ada lag sedikit, mungkin sebabkan dipairkan dengan transmission CVT gearbox, tapi bagi saya is very just nice. Dan kalau bentuk kereta yang macam gini, Range Rover look like kan, kita akan dapat rasakan, kita dapat feel dia punya handling dia akan fokus kepada ride, not handling lah kan. Dan kereta ni bagi saya handling dia not bad. Dia bukan dalam kategori yang terbaik macam Mazda CX-30 ataupun Toyota Corolla Cross, tetapi not bad. Dan power dia 147 dan 210 tu agak tak lewat. Dia tak lewat masuk Kita try ambil tight corner, tight U-turn kat sini. Sebab kereta ni agak pelik juga. Wheelbase agak besar. Saya tak baca berapa dia punya turning radius, tapi turning radius dia agak kecil juga. Power not bad. Keselesaan sangat selesa. Dan NVH dia pun not bad. Agak baik daripada segi dia punya comfort, noise, vibration and harshness. In fact, kalau korang tengok dekat dalam kereta ni, banyak gila jajan-jajan yang dia bagi. Cuma satu yang tak ada, butang. Satu lagi daripada segi dia punya fuel consumption, minyak dia. Okey, dikatakan on paper, diorang claim lebih kurang 13.3 km per liter. Not so jimat sangat-sangat, memandangkan kereta ni agak saiz dia agak besar lah kan. Cuma of course kalau dalam condition yang dekat atas bandar, dalam bandar kan, jalan jam ke, takkan dapat lah macam tu. So secara kesimpulannya, kekurangan kereta ni yang macam saya janjikan dekat intro tadi kan, yes, ada sebenarnya beberapa kekurangan yang saya nampak dekat kereta yang hampir sempurna macam gini kan, iaitu kereta ni kekurangan button. Cuma dia driving mode, dia ada butang khas, cuma aircon tak ada. Tetapi ramai orang yang saya jumpa, dia lagi suka kereta yang tak ada button. So ini preference masing-masing. Kalau saya suka kereta yang ada button. In fact, Range Rover yang harga 4 kali ganda daripada ini pun sama, memang tak ada button juga. Dan yang keduanya, kekurangan yang agak obvious adalah tayar dia. Dia pakai tayar yang ini saya tak pasti macam mana vendor akan dapat tayar mana. Mungkin tayar ni baik, tapi saya tak study lagi Chaiyong. Kadang-kadang brand ni kita tak boleh pandang pada brand yang kita tak pernah dengar. Sebab sekarang brand-brand China, barang-barang China, kita tak boleh nak skeptical. Sebab teknologi diorang dah 20 tahun ke depan daripada Jepun. Diorang almost sama macam Jerman China brand. So kesimpulannya boleh saya katakan, kalau korang tengah aim nak cari sebuah SUV yang mampu milik, tak kira segmen B, segmen C kan, whatever kereta SUV, ini adalah salah satu model yang korang tak patut skip. Ini adalah salah satu model yang patut
wajib ada dalam senarai pembelian korang yang patut korang considerkan. This is Jayco J5 guys. Adakah kereta ni akan sekali lagi menjadi fenomena macam mana abang dia pernah lakukan pada tak silap saya tahun lepas? Adakah Jayco J5 pun akan membanjiri jalan raya dekat Malaysia ni? Kita akan tunggu dan lihat. Dan again, ini adalah perang B segment SUV dekat Malaysia yang semakin lama semakin hangat. So thank you so much pada korang yang menonton video ni sampai habis. Dan bagi korang yang mungkin belum lagi subscribe channel ni, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu kami untuk teruskan legasi channel ni dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya Nas Abdullah daripada tim Nas & Co Media. Salam strategi. Fight and Strategy, conquer. fight, Bye. conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak lekas, gonna set this competition.